Good morning, everyone, and welcome back to COMAD. Remember me? I'm Zane. I was your AI host in 2024. It is truly a pleasure to be here again with all of you. For the past few years, COMAD had received many amazing responses and became a great success thanks to the enthusiastic participation and support from you, our dedicated audience. This year, we are very excited to bring something even more meaningful and enriching. Our sessions will now feature two main segments. The first segment, called Recensi Buku, will focus on book reviews, where lecturers and students explore and share their insights, ideas, and perspectives from a book they read, which can inspire both personal and professional growth. The second segment is our main program, which will be our COMAD sessions, consisting of webinars and discussions on various topics related to education, providing opportunities to exchange knowledge, experiences, and current educational practices. Whether you are here to discover new ideas, broaden your understanding, or simply be part of an engaging learning community, we hope COMAD continues to benefit and inspire all of us. Thank you and enjoy the program. Hello, welcome to COMAD 2026. I'm Norella. I am your AI host for today. I would like to go over a few things as a reminder to all audience on the etiquette of attending this webinar. First, everyone who attends to this webinar series will be given an e-certificate after each session. Therefore, do not forget to register your full name once the link for registration is open. Make sure it is typed correctly and your email address is accurate too. Only for teachers or education officers in Malaysia, please make sure you also provide your IC number. You will find the registration link is pinned in the live chat box of this YouTube channel. Second, be respectful of others. When communicating, please be polite. Foul language will not be tolerated, and audience who are rude will be taken off the webinar. And third, we'd appreciate it if you could share today's webinar with others through your social networks. Thank you for taking time to listen to this reminder announcement. See you again soon. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hadirin yang dihormati, saya Adam Nashri bin Azahan, pelajar ijazah sarjana muda Bahasa Melayu, Institut Pendidikan Guru, Kampus Bahasa Antarabangsa. Hari ini, saya ingin membawa anda menyelusuri sebuah karya yang bukan sahaja menyentuh hati, tetapi juga membuka jendela sejarah, iaitu buku memori di hadapan pulau, Debur Genting Zaman Perang, karya sastrawan negara kita, iaitu A. Samad Said. Tuan-tuan dan puan-puan, buku ini membawa kita kembali ke zaman perang, suatu era yang penuh dengan ketakutan dan penderitaan. Namun, di sebalik dentuman peluru dan jeritan manusia, penulis menghadirkan sesuatu yang lebih mendalam, iaitu suara hati manusia yang masih ingin hidup, mencintai dan berharap. Seperti kata pepatah, pulau jauh di tengah samudera, ombak memukul, tidak berhenti. Walau zaman perang melanda dera, harapan hidup tetap bersemi. Melalui karya ini, A. Samad Said tidak sekadar menceritakan peristiwa sejarah, tetapi beliau menghidupkan suasana itu dengan begitu nyata. Kita dapat merasai ketakutan penduduk, melihat kesengsaraan mereka, dan memahami bagaimana perang merampas kebahagiaan yang pernah wujud. Hadirin sekalian, antara kekuatan utama buku ini ialah penggunaan bahasa yang sangat indah. Walaupun menceritakan kisah yang pahit, penulis tetap menggunakan gaya bahasa yang lembut dan puitis. Ini menjadikan pembaca bukan sahaja memahami cerita, tetapi turut merasai emosi yang mendalam. Sebagai contoh, penulis menggambarkan suasana perang bukan sekadar dengan fakta, tetapi dengan perasaan seolah-olah kita sendiri berada di situ, menyaksikan segala apa yang berlaku. Jadi, pantun ini mungkin dapat menggambarkan perasaan tersebut. Burung terbang di langit kelam, hinggap sebentar di dahan mati. Perang datang membawa malam, namun manusia tetap berani. Seterusnya, buku ini juga mengangkat tema memori dan ingatan. Bagi A. Samad Said, memori bukan sekadar kenangan, tapi satu cara untuk memahami siapa kita sebenarnya. Ingatan terhadap zaman perang menjadi cermin untuk melihat kekuatan dan kelemahan manusia.
Dalam dunia yang semakin moden ini, karya seperti ini amat penting. Kita hidup dalam zaman yang serba pantas, di mana sejarah kadangkala dilupakan. Namun, buku ini hadir sebagai peringatan bahawa keamanan yang kita kecapi pada hari ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Seperti kata bidalan, air tenang jangan disangka tiada buaya. Zaman aman, jangan dilupa sengsaranya. Sejarah lama jadi pedoman jiwa agar masa depan lebih bermakna. Hadirin yang dihormati, selain itu, buku ini turut menonjolkan nilai kemanusiaan. Dalam keadaan yang serba kekurangan, manusia masih mampu menunjukkan kasih sayang, empati dan keberanian. Ini membuktikan bahawa walaupun dunia boleh menjadi kejam, hati manusia masih mempunyai ruang untuk kebaikan. Maka, sebagai penutup resensi ini, izinkan saya menyampaikan satu lagi pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, marilah kita hayati sejarah ini. Kesimpulannya, memori di hadapan pulau debur genting zaman perang ini merupakan sebuah karya yang sangat bernilai, bukan sahaja dari sudut sastera, tetapi juga sebagai dokumen kemanusiaan. Ia mengajak kita untuk tidak melupakan sejarah dan pada masa yang sama, menghargai kehidupan yang kita miliki pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam Malaysia Madani dan juga salam perkenalan kepada para penonton yang sedang menyaksikan saluran YouTube Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Jadi, diharapkan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Selamat datang kepada semua yang sedang menyaksikan Kolokium Maya Antarabangsa dan Domestik 2026 Anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur. Saya, Siti Salwa binti Lokman Hakim, pensyarah di Jabatan Sains Sosial, moderator untuk siri Kolokium kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menyertai kami di saluran YouTube IPG KBA untuk Komat 2026 yang bertemakan Building Character Through Language Teacher Education, pembinaan karakter menelusuri pendidikan guru bahasa. Okey. Tanpa membuang masa, izinkan saya perkenalkan dahulu panel yang pertama, Encik Muhammad Noor bin Fazil, yang merupakan pensyarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat. Baiklah, seterusnya saya memperkenalkan panel pembentang kedua kita. Beliau ialah Yang Berusaha Dr. Noor Zuraina binti Muhammad Noor. Beliau merupakan seorang pensyarah di Fakulti Seni Kelestarian dan Industri Kreatif Universiti Pendidikan Sultan Idris atau kita kenali sebagai UPSI yang terletak di Tanjung Malim Perak. Kepakaran beliau merangkumi bidang pendidikan seni dan reka bentuk fashion. Selamat datang doktor. Terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih doktor atas kesudian bersama-sama dengan kami pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tajuk pembentangan yang akan dibincangkan pada hari ini ialah penerapan teknologi berintegrasi dalam kurikulum seni IPGM bagi memperkasa daya cipta dan literasi digital siswa guru IPG. Tajuk ini amat relevan dalam konteks pendidikan masa kini kerana perkembangan teknologi digital bukan sahaja mempengaruhi kaedah pengajaran dan pembelajaran, malah turut menuntut perubahan dalam reka bentuk kurikulum agar lebih bersepadu, bermakna dan selari dengan keperluan abad ke-21. Tanpa membuang masa, saya ingin mengajukan beberapa soalan untuk mendalami lagi intipati kajian saudara Muhammad Noor. Beliau telah membentangkan perkongsian yang sangat menarik mengenai integrasi teknologi dalam pendidikan seni visual. Saudara Muhammad Noor, setiap penyelidikan pasti bermula dengan satu persoalan yang mendalam. Boleh saudara kongsikan apakah sebenarnya isu utama dan jurang kajian yang mendorong saudara untuk menjalankan penyelidikan ini?
Dipersilakan. Terima kasih Puan Siti Salwa. Saya sungguh berbesar hati untuk menjawab persoalan yang dilontarkan oleh moderator sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan dan warga maya sekalian, isu utama yang mendorong kajian ini telah ketidakseimbangan antara perkembangan pesat teknologi dalam teknologi digital dengan tahap perintegrasiannya dalam kurikulum seni visual di IPGM. Walaupun teknologi semakin meluas digunakan dalam pendidikan, pelaksanaan dalam PDP seni visual masih cenderung bersifat asas dan tidak berintegrasi secara menyeluruh dengan aspek pedagogi dan juga kandungan. Hal ini menyebabkan potensi teknologi untuk memperkasa daya cipta dan literasi digital dalam kalangan siswa guru tidak dimanfaatkan secara optimum. Seterusnya, macam situasi ini juga menunjukkan bahawa masih terdapat jurang antara keperluan pendidikan abad ke-21 dengan amalan sebenar dalam latihan perguruan dalam UNESCO 2023 iaitu dalam Organisation for Economic Cooperation and Development pada tahun 2023. Hal ini menyebabkan potensi teknologi untuk memperkasa daya cipta dan literasi digital dalam kalangan siswa guru tidak dimanfaatkan secara optimum. Situasi ini juga menunjukkan bahawa masih terdapat jurang antara keperluan pendidikan abad ke-21 dengan amalan sebenar dalam latihan perguruan yang dikaji oleh UNESCO pada tahun 2023. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama atas perkongsian yang cukup menarik tadi. Seterusnya, bagi mendalami topik integrasi teknologi dalam kurikulum seni visual, izinkan saya meneruskan soalan kepada Dr. Nur Zuraina. Boleh. Doktor, apabila kita berbicara tentang teknologi, seringkali kita hanya terbayang penggunaan gadget. Namun, dalam konteks kurikulum seni visual di IPGM, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan penerapan teknologi berintegrasi ini? Adakah ia sekadar alat sokongan atau sesuatu yang lebih mendalam? Terima kasih Puan Siti Salwa. Okay, pendapat saya tentang penerapan teknologi berintegrasi ni sebenarnya dia lebih merujuk kepada pendekatan pedagogi yang menggabungkan antara teknologi digital secara holistik, reflektif dan kontekstual, dan sebenarnya dia meliputi keseluruhan ekosistem pembelajaran yang meliputi aspek kandungan, pedagogi, pengalaman estetik dan pentaksiran. Okey, sebenarnya kalau kita lihat pendekatan ini dia bukan sekadar tentang penggunaan alat teknologi semata-mata, tetapi dia ialah satu model reka bentuk, iaitu reka bentuk pedagogi transformatif di mana teknologi berfungsi sebagai medium untuk memperluaskan cara pelajar melihat, mentafsir dan menghasilkan makna visual. Okey, dalam konteks ni, kerangka TPAC tu menjadi asas yang penting sebab kita nak blendkan antara pembelajaran kita dengan teknologi keseluruhannya. Dan dia bukannya tentang kemahiran teknikal semata-mata. Okey. Dan lebih penting, integrasi ni dia sebenarnya dia kalau daripada lensa konstruktivism dia berasaskan pembelajaran berasaskan pengalaman di mana siswa guru membina pengetahuan melalui pengalaman langsung. Mereka melakukan sesuatu menggunakan teknologi, meneroka, mencuba, mentafsir dan mencipta dalam proses pembelajaran tersebut. Saya rasa mungkin ini sedikitlah kita punya pengenalan awal kita terhadap teknologi integrasi dulu. Baik. Faham. Baiklah, kita berbalik kepada saudara Muhammad Nur. Bagaimanakah konsep sebenarnya teknologi berintegrasi ini diterapkan dalam kurikulum seni visual IPGM dalam kajian ini? Terima kasih Puan Siti Salwa. Dalam kajian ini, konsep teknologi berintegrasi diterapkan melalui penggabungan teknologi secara sistematik dalam kandungan kurikulum. Di samping itu juga pendekatan pedagogi dan kaedah pentaksiran dalam pendidikan seni visual di IPGM. Okey, pelaksanaan ini tidak terhad kepada penggunaan alat digital semata-mata, tetapi dia melibatkan reka bentuk PDP yang memanfaatkan teknologi sebagai medium utama dalam pembelajaran. Contohnya macam siswa guru menggunakan perisian reka bentuk grafik, aplikasi ilustrasi digital dan platform dalam talian
untuk meneroka idea, menghasilkan karya serta membentangkan hasil secara interaktif. Pendekatan ini juga selari dengan kerangka integrasi teknologi seperti dalam TPAD yang menekankan keseimbangan antara teknologi, pedagogi dan kandungan dalam PDP. Di samping itu juga, kajian ini turut mengaplikasikan pendekatan pembelajaran berasaskan projek dan kolaboratif yang disokong oleh teknologi yang bagi memperkasa daya cipta dan literasi digital siswa guru. Manakala siswa guru yang terlibat secara aktif dalam menghasilkan karya digital dan juga membina portfolio portfolio secara elektronik lah, ataupun kita panggil e-portfolio. Okey, serta berinteraksi melalui platform seperti Google Classroom untuk perkongsian idea dan maklum balas pensyarah, especially. Manakala pensyarah pula berperanan sebagai facilitator yang membimbing penggunaan teknologi secara bermakna dan berfokus kepada hasil pembelajaran. Okey, melalui pendekatan ini, teknologi juga berfungsi sebagai pemangkin kepada pembelajaran yang lebih kreatif, reflektif dan berpusatkan siswa guru selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Baiklah, bila kita bercakap tentang seni, daya cipta adalah jantungnya. Jadi, boleh doktor jelaskan perbezaan antara penggunaan teknologi biasa dan berintegrasi? Okey. Perbezaan utama yang kita boleh lihat sebenarnya dia terletak pada tahap epistemologi dan pedagogi dia, bukan hanya sekadar penggunaan alat. Okey, penggunaan alat teknologi ni dia macam bersifat untuk menggantikan kaedah tradisional sebenarnya. Okey, seperti penggunaan slide, video dan tidak mengubah struktur. Itu penggunaan teknologi. Tapi kalau teknologi berintegrasi pula, dia bersifat transformatif. Maknanya dia selari dengan model SAMR, okay, di mana teknologi mengubah sifat tugasan, membolehkan bentuk ekspresi visual baru serta memperluaskan kemungkinan artistik. Maknanya dia ialah proses pembelajaran itu yang berlangsung sepanjang pembelajaran tersebut. Dia bukan hanya fokus kepada alat sahaja. Dan dalam konteks seni visual sebenarnya dia bermaksud pelajar tidak hanya menghasilkan karya. Dia bukannya karya oriented ya. Dan dia membina naratif visual digital, berinteraksi dengan medium baru dan mencipta dalam ruang hybrid fizikal dan juga digital. Itu yang kita faham. Jadi, bagaimana konsep ini dilaksanakan dalam PDPP sebenar? Okey, untuk dalam PDP sebenar, bagaimana kita membuat pemilihan terhadap alat teknologi tapi bermula dengan reka bentuk pedagogi yang bermakna. Okey, dalam konteks kita mengajar kan di sini untuk IPG guru. Okey, kita nak menghasilkan seorang guru. Kita bermula dengan mereka bentuk pedagogi yang bermakna tu bagaimana. Dalam konteks pendidikan seni visual ni, ia melibatkan proses pembelajaran daripada peringkat eksplorasi idea, okey, penghasilan sehinggalah ke penghasilan karya dan pentaksiran. Kalau kita lihat kurikulum kita yang berada di sekolah sekarang, kita ada 4 tahap. Contohnya kita ada eksplorasi, kita ada persepsi, kita ada eksplorasi, kita ada ekspresi dan kita ada dalam seni kehidupan ataupun apresiasi. Sebenarnya setiap peringkat ini yang kita akan terapkan dengan teknologi. Maknanya kalau kita kata hanya penggunaan alat itu hanya berlaku ketika kita mahu menghasilkan karya. Sewaktu ekspresi, betul, tapi tidak, kita nak apabila kita terapkan integrasi teknologi ini, dia bermaksud daripada tahap permulaan, daripada tahap kita membina idea sehinggalah kita melakukan pentaksiran, dia perlu seiring dan sejalan dengan penggunaan teknologi tersebut. Maknanya apakah aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sewaktu dalam teknologi yang kita gunakan itu. Kita boleh gunakan aplikasi apps yang pelbagai. Kita boleh gunakan Photoshop, kita boleh gunakan PowerPoint, kita boleh gunakan Canva, kita boleh gunakan Procreate, apa sahaja. Maknanya itu ialah alat, bukan medium. Sekarang ni apabila kita menggunakan teknologi sebagai medium,
medium itulah yang kita angkat dari peringkat awal sehingga peringkat akhir kita punya proses pembelajaran kita tu. Itu yang menjadikan kita punya proses pembelajaran itu ialah proses pembelajaran bermakna. Okey. Baik, terima kasih Dr. Nur Zuraina atas penjelasan yang amat bermakna sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan warga maya yang dihormati sekalian, istilah teknologi berintegrasi nampaknya semakin menonjol dalam sesi ini. Ia sering diulang dan menjadi fokus perbincangan. Jadi, Saudara Muhammad Noor, apakah pendekatan metodologi utama yang digunakan untuk mengkaji daya cipta dan literasi digital siswa guru? Dipersilakan. Sebagai respon kepada persoalan tersebut, dapatan kajian saya secara signifikan bagi menyokong pernyataan yang dibukakan oleh Dr. Nur Zuraina sebentar tadi yang berkaitan konsep teknologi berintegrasi dalam PDP. Okey, berdasarkan analisis soal selidik dan temu bual yang saya telah jalankan, majoriti siswa guru menunjukkan tahap penerimaan yang tinggi terhadap penggunaan teknologi yang dirancang secara sistematik dan selari dengan kandungan serta pedagogi lah dalam kita punya dalam kajian yang dijalankan. Okey, dapatan ini memperlihatkan bahawa apabila teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat sampingan tetapi diintegrasikan secara bermakna dalam setiap fasa PDP, dan ia juga mampu meningkatkan kefahaman konsep, kemahiran teknikal serta keyakinan siswa guru dalam menghasilkan karya seni berasaskan digital. Selain itu juga, dapatan kajian ini turut menunjukkan bahawa pendekatan seperti pembelajaran aktif dan kolaboratif yang disokong oleh platform seperti Google Classroom dan Microsoft Teams telah memperkukuhkan interaksi dalam siswa guru. Mereka juga dapat berkongsi hasil kerja secara lebih terbuka, malah terlibat secara aktif dalam memberi maklum balas rakan sebaya dan membina pengetahuan secara bersama. Okey, analisis dokumen juga dan pemerhatian mendapati bahawa penggunaan teknologi ini dapat membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan responsif, di mana siswa guru lebih cenderung untuk meneroka idea secara kreatif serta mengaplikasikan kemahiran digital dalam konteks yang sebenarlah dalam bilik kuliah. Akhir sekali, dapatan kajian ini juga mengesahkan bahawa penerapan teknologi berintegrasi dalam kurikulum seni visual di IPGM berupaya memperkasarkan elemen penting dalam pendidikan abad ke-21, khususnya dalam literasi digital, kreativiti dan kolaborasi dalam kalangan siswa guru. Manakala itu, peranan pensyarah sebagai fasilitator turut dilihat sangat kritikal dalam memastikan dalam penggunaan teknologi ini bukan sahaja efektif tetapi juga selaras dengan objektif pembelajaran yang ditetapkan. Oleh itu, secara keseluruhannya, hasil kajian saya bukan sahaja menyokong pandangan Dr. Zuraina, malah mengukuhkan lagi keperluan untuk menjadikan teknologi berintegrasi sebagai pendekatan utama dalam PDP bagi melahirkan siswa guru yang kompeten, adaptif dan bersedia menghadapi cabaran pendidikan masa kini. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Noor atas penjelasan itu tadi. Jadi, pada pandangan doktor pula, mengapakah penerapan teknologi berintegrasi penting dalam pendidikan seni visual, khususnya dalam konteks latihan siswa guru IPG? Dipersilakan. Okey. Penting ke tak penting? Dia soalan yang agak biasa, tapi sebenarnya jawapan dia tu penting. Penting atau tak penting? Okey, kalau kita lihat ya, penerapan teknologi berintegrasi ni dalam konteks siswa guru di IPG, dia ialah sangat penting kerana penerapan teknologi ni ialah bagaimana kita nak mengubah paradigma pembelajaran daripada product oriented kepada process oriented.
dan inquiry based learning. Okay, kalau sebelum ni, kalau kita mengajar, kita nak pelajar-pelajar kita menghasilkan satu karya, betul tak? Okay, di akhir pembelajaran murid akan dapat menghasilkan karya. Tapi di dalam penerapan teknologi berintegrasi, kita nak menggunakan teknologi itu supaya kita melihat proses pembelajaran yang berlaku sepanjang PDP itu berlangsung dan apa yang kita dapat. Bagaimana caranya penggunaan integrasi teknologi itu. Okey, dalam konteks ini kreativiti tu dia tidak berlaku secara linear. Kerana dia melalui proses-proses yang kita sebutkan tadi lah. Dia satu persatu yang kita sebut dan pembelajaran tu dia berbentuk interaktif. Pembelajaran tu berbentuk interaktif, konseptual dan relevan dengan generasi digital sekarang ni. Kan? Dan daripada sudut teori pula, sebenarnya pendekatan ini sangat sesuai dengan pembelajaran abad 21. Kita sering bercakap tentang pembelajaran abad 21. Adakah kita faham pembelajaran abad 21 itu? Adakah pembelajaran abad 21 itu proses pembelajaran atau dia hanya kita nak memuaskan hati pengurusan tertinggi yang kita patut mengikuti 6C tersebut, kan? Adakah kita nak memuaskan hati pengurusan ataupun pentadbiran KPM, ataupun kita benar-benar nak melahirkan seorang pelajar yang bijak, boleh berfikir, kreativitinya yang jelas, directionnya yang ditetapkan. Itu yang kita kata bagaimana agaknya penggunaan teknologi integrasi ini supaya dia menjadi satu pembelajaran bermakna. So dia sangat penting lah. Kita tak boleh nak mengatakan tak penting. Sangat penting. Baik, saya faham doktor. Seterusnya, pada pandangan doktor juga, adakah ia sebenarnya keperluan atau pilihan dalam pendidikan masa kini? Kalau keperluan tu dia jadi wajib Kalau pilihan tu kita boleh pilih nak ke tak nak, nak ke tak nak. Tapi bagi saya, pendapat saya, kita patut berubah. Kita patut berubah daripada cara pembelajaran kita dengan konsep konvensional ni kepada konsep yang lebih maju. Maknanya kita menggunakan alat itu bukan hanya untuk belajar, tapi kita menggunakan alat itu untuk membantu kreativiti kita. Kita membantukan alat itu untuk memastikan pembelajaran ini berlangsung dengan efektif, dengan cekap. Kan hasilnya ialah, itu yang kita kata, apakah hasilnya? Dia bukan semata-mata apabila kita dapat belajar tentang integrasi teknologi ini, kita boleh menggunakan Photoshop, kita boleh menggunakan AI, kita boleh menggunakan Canva. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana agaknya kita menggunakan Photoshop itu, kita menggunakan Canva itu, kita menggunakan AI itu, kita menggunakan perisian-perisian digital supaya kita boleh memberi kefahaman kepada pelajar-pelajar kita. Adakah pelajar kita dapat explore idea? Adakah pelajar kita dapat explore media, teknik dan proses? Adakah pelajar kita dapat menggunakan kemahiran, menggunakan kita punya apps ataupun alatan-alatan digital tadi untuk menghasilkan karya? Dan sebenarnya pendekatan ini dia lebih fleksibel, dia lebih berpusatkan pelajar. Pelajar tu dia dapat buat sendiri. Maknanya kita guru ataupun pensyarah sebagai facilitator. Bukannya kita yang mengarahkan untuk satu persatu. Mereka berkembang, pemikiran kognitif berkembang, psikomotor berkembang, efektif berkembang selari dengan teknologi. Baik, faham. Jadi, bagaimana ia selari dengan keperluan pendidikan abad ke-21 pula, doktor? Ini yang kita cakap tadi kan. Adakah kita semata-mata nak memuaskan hati kita punya pentadbiran ataupun memang perlu integrasi ni untuk pembelajaran abad ke-21. Dan apabila kita sebut tentang paradigma yang berubah tadi daripada pembelajaran penyampaian berasaskan konvensional kepada yang lebih berasaskan maklumat yang bersifat konstruktif, membina, kolaboratif dan juga berpusatkan pelajar. Pelajar ialah satu modal insan yang kita perlu kembangkan.
Kan? Maknanya dalam kerangka pendidikan abad ke-21 ni, pendekatan tu dia lebih kepada bagaimana kita nak membangunkan kompetensi pemikiran kritis. Kan? Kita nak pelajar kita kreatif. Kita nak pelajar kita hebat. Tapi bagaimana kita nak membina pemikiran dahulu. Dia kreativiti tu dia tidak akan pergi tanpa ada pemikiran yang kritis. Okey, kemudian bagaimana agaknya kita nak membina kreativiti tu? Adakah kreativiti tu dia boleh datang hanya dengan kita cakap, okey, kena buat hasil karya? Adakah kreativiti itu boleh datang begitu saja? Okey, bagaimana dengan kolaborasi? Bagaimana dengan komunikasi? Yang antara empat elemen tu ialah empat elemen yang sangat penting di dalam pembelajaran abad ke-21. Dan teknologi berintegrasi ni berfungsi sebagai medium yang memungkinkan kesemua kompetensi ini berlaku secara autentik dalam pembelajaran. Maknanya pendidikan abad ke-21 ni bukan tentang apa yang pelajar tahu, tapi bagaimana mereka berfikir. Kalau pengalaman sedia ada je, kita bolehlah menghasilkan karya, tapi adakah karya itu akan jadi satu karya yang bom atau tidak? Maknanya bagaimana cara dia berfikir, bagaimana cara dia mencipta, bagaimana dia berinteraksi dengan dunia. Macam kejam pula bunyi dia, macam mana berinteraksi dengan dunia kan? Teknologi. Maknanya teknologi itu kita bukan hanya setakat duduk setempat. Kita gunakan teknologi itu supaya kita boleh menjangkau jauh. Bagaimananya artwork dengan orang di luar negara? Bagaimana dengan awak-awak native yang lain? Bagaimana dengan awak-awak kebudayaan? Adakah kita tahu kalau tidak diberikan pendedahan yang sepatutnya? Saya setuju, Doktor. Jadi bagaimana teknologi ini dapat membantu memperkasa daya cipta dalam kalangan siswa guru IPG? Pada pendapat Doktor? Okey. Bagaimana kita nak memperkasa daya cipta pelajar? Ya. Okey. Bagaimana nak memperkasa? Okey, sebenarnya teknologi ni dia sifat dia yang kita harapkan dia boleh membentuk persekiran kolektif yang menyokong pemikiran divergen dan eksploratif. Apa itu pemikiran divergen dan eksploratif? Okey, maknanya kita bagaimana agaknya nak menghasilkan idea baru. Itu divergent thinking. Okey, kita tahu pen ini seperti ini. Tapi apabila kita lukis, adakah kita boleh menghasilkan pen seperti ini dengan daya pembelajaran yang baru? Okay, mungkin pen ni boleh terbang ke? Pen ini ada motif-motif ke? Ada manuskrip ke di atasnya? Itu yang kita kata pemikiran baru untuk menghasilkan sesuatu. Lepas tu mentafsir semula pengalaman visual. Kita ada pengalaman visual yang kita ada dan kita mentafsir semula menggunakan teknologi dan menggabungkan pelbagai sumber menjadi bentuk baharu. Okay? Teknologi digital ni dia kata dia menyediakan sebagai expanded creative space. Maknanya daripada pengalaman yang ada tu kita berubah kepada satu perkara baru dengan menggunakan teknologi. Nampak benda ni macam hebat kan? Apabila kita memanfaatkan teknologi yang kita ada. Ya, kita tak boleh duduk je di Malaysia hanya kita berpandukan kepada cara-cara konvensional kita patut berubah. Kalau kita tak berubah ke arah ke teknologi, tak berubah ke masa depan, kita tak akan wujud di masa depan. Betul. Kita akan ketinggalan, kita akan berada di belakang. Adakah kita sebagai anak kita di IPG melahirkan siswa guru yang memastikan modal-modal insan kita berbaris sebaris di depan, ataupun kita masih lagi ketinggalan dengan perkara yang tak sepatutnya? Itulah penggunaan teknologi dan bagaimana kita melihat daripada perspektif kreativiti pula. Okey. Dan itu yang kita kata tadi. Dia bukan hanya bergantung, kreativiti itu bukan bergantung kepada alat semata-mata, tapi bagaimana alat itu digunakan, bagaimana medium itu digunakan untuk memancarkan kreativiti supaya lebih terpancar, lebih hebat anak-anak kita. Begitu. Baik, terima kasih Doktor. Jadi kalau Doktor boleh beritahu sedikit tentang, berkongsi dengan kami contoh situasi amalan terbaik yang Doktor pernah lihatlah. Okey, kalau amalan terbaik di sekolah ni, perkara yang kita tak boleh lari ialah pembelajaran. Memang kita kalau ke sekolah memang tak boleh larilah pada pengajaran dan pembelajaran tu. Bagaimana agaknya siswa guru ini dia menjadi designer kepada pembelajaran yang akan berlangsung itu. Dia macam menariknya menjadi pereka. Apa maksudnya menjadi pereka teknologi kepada pembelajaran yang akan berlangsung? Okey, apabila kita melalui 4 tahap di dalam
kurikulum kita. Kita sekarang kurikulum baru kita nak masuk 2027. Okey, tahap pertama kita ada persepsi. Bagaimana agaknya kita nak membina satu ransangan pembelajaran, pengetahuan yang bermakna kepada pelajar menggunakan teknologi. Bagaimana kita belajar, mengajar pelajar-pelajar kita, cikgu-cikgu di IPG untuk menggunakan inquiry penemuan, kaedah inquiry learning untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang tepat. Okay, contohnya kita nak belajar mengajar batik. Okay, batik itu ialah batik culture kita kan, kita punya budaya. Okay, bagaimana agaknya kita nak mendapatkan maklumat-maklumat batik, siapa tokohnya, adakah batik ni ada kat Malaysia je, adakah batik ni dia mesti dipakai pada hari Khamis je. Semua perkara tu kita tak akan dapatkan tanpa kita melakukan research kan, dan kita dah tahu tentang perkara tersebut dan kita beralih pula kepada eksplorasi. Bagaimana agaknya kita menggunakan Procreate untuk mendapatkan warna. Bagaimana agaknya kita menggunakan IBIS untuk mendapatkan bahasa-bahasa seni visual yang menarik untuk kita padankan dalam artwork kita. Bagaimana penggunaan Photoshop. Sebab ketiga-tiga ini penggunaan dia berbeza Cik Makno ya. Ya, betul. Penggunaan yang berbeza, cara yang berbeza, itu yang kita perlukan teknologi. Dan walaupun begitu, kita tidak meninggalkan konvensional. Sebabnya basic seni itu tetap sama. Dan selepas mereka memahami tentang media, teknik dan proses, kita akan beralih pula ke menghasilkan karya. Okay, menghasilkan karya, nak menghasilkan lukisan digital Cik Mano. Yeah. Okay, kita perlu tahu garisan yang lurus. Okay, bagaimana untuk menghasilkan garisan yang lurus? Apa tools untuk menghasilkan lurus? Sama dengan konvensional kan? Kita nak menghasilkan garisan yang lurus. Dalam aspek digital pun kita nak menghasilkan garisan yang lurus. Tapi alat yang digunakan je berbeza. Kan? Kemahirannya tetap sama. Okey, bagaimana kita nak menggunakan apakah tools-tools yang kita nak gunakan untuk menghasilkan warna-warna yang terang, percampuran-percampuran warna. Pembelajaran itu berlangsung walaupun dia berlaku dalam kaedah konvensional ataupun digital. Okey, dan seterusnya apabila penghasilan karya telah dibuat, okay, kita dapat anak murid kita hasilkan satu karya. Okay, mungkin kali pertama mereka tak akan pandai. Sebab kali pertama, mana ada orang terus pandai terus kali pertama kan? Okey, terus lihat, okey, kita cuba lagi. Di akhirnya kita akan buat apresiasi. Okey Kak, apa yang awak lihat? Apa yang awak dapat? Okey, bagaimana agaknya kita nak compilekan artwork kita ni? Kita nak framekan ke? Kita nak letakkan dia dalam e-portfolio ke? Kita nak buat dalam, kita panggil apa tu? Pameran ke? E-flip. E-flip, pameran digital. Kita ada banyak platform-platform untuk pameran digital. Nampak tak? Semua ini berlangsung. Itu ialah pembelajaran bermakna yang kita boleh terapkan dengan pelajar menggunakan teknologi integrasi yang ada. Nampak tak? Senang jadi cikgu sekarang kalau kita gunakan dengan betul kan? Ya, betul. Jadi bagaimanakah penerapan teknologi dalam kurikulum seni visual dapat meningkatkan literasi digital dalam kalangan siswa guru? Bagaimana pendapat doktor? Okay, nak tingkatkan literasi. Dia sebenarnya tak banyak beza pun antara nak tingkatkan literasi digital ni dengan konvensional kan. Biasanya IPG di sini ialah pelajar dia, siswa guru ni telah diajar dengan kaedah-kaedah konvensional, dan kita melihatlah bagaimana usaha IPG sangat bagus apabila merangka satu kurikulum supaya IPG dapat menghasilkan seorang guru yang compatible untuk berhadapan, untuk maju di dunia masa depan dengan integrate teknologi dalam lukisan digital. Saya difahamkan lukisan digital. Okey. Dan kita kena faham bila sebut literasi, dia bukan tentang technical semata-mata. Okey, tapi dia juga tentang bagaimana kita mentafsir image secara kritis. Melihat image pun bagaimana mentafsir, itu part of kita belajar seni. Okey, menghasilkan makna visual, apa yang kita lukis, apa makna yang kita cuba hasilkan, dan komunikasi menggunakan bahasa visual digital. Maknanya itulah proses pembelajaran yang kita kata tak akan lari Okey, dalam konteks ni literasi digital tu dia melibatkan 3 dimensi juga. Okey, technical,
Okay, penggunaan perisian dan alat digital banyak di pasaran sekarang. Kita pilih je apa yang kita suka. Okay, yang kedua, kognitif. Tak boleh lari daripada kita punya pemikiran. Okay, bagaimana keupayaan menilai, mentafsir dan memilih maklumat visual tu dengan tepat. Dia banyak pilihan. Dia boleh search, dia menggunakan akal fikirannya untuk tahu mana yang sesuai, mana yang baik, mana yang perlu didahulukan, mana kan. So kita pun ada nilai, pelajar kita ada nilai, dia faham tentang benda tu. Dan ketiga ialah kreatif. Bagaimana keupayaan menghasilkan karya yang bermakna dan inovatif. Okey, ini sebenarnya kalau kita nak sebut tentang karya bermakna tu panjanglah pula kita punya perjalanan kan. Okey. Tapi itulah antara tiga dimensi yang kita terapkan ataupun yang ada dalam literasi digital tu. Jadi itu tiga teknikal, kognitif dan kreatif. Betul. Okey. Jadi apakah kemahiran digital yang paling penting untuk dikuasai oleh siswa guru? Bagaimana pendapat doktor? Okey. Kita balik apa yang kita bincangkan sebelum ni. Okey. Apakah kemahiran teknologi yang perlu, digital yang perlu dikuasai? Sebenarnya semua. Kita tak boleh lari. Kan? Bila nak menjana pemikiran, kita nak menjana konektif, kita perlukan pengetahuan tentang digital. Okay, kita perlu pandai literasi digital. Adakah kita boleh mencari maklumat-maklumat yang tepat? Adakah kita boleh memberi maklumat-maklumat yang tepat kepada pelajar-pelajar kita? Kita sebagai guru, kita tak boleh bagi maklumat yang salah. Betul tak? Kita kena menyiapkan diri kita dengan kemahiran digital yang tinggi. Okay, lepas tu, maklumat itu biasanya kita akan gunakan di persepsi. Kalau dalam kita punya kurikulum waktu pembelajaran. Saya rasa di IPG semua guru, siswa guru faham tentang perkara ni. Dan kedua ialah content production. Apakah itu kemahiran penciptaan kandungan digital? Mereka perlu pakar. Dia tak boleh suruh pelajar buat, suruh murid buat, tapi cikgu tak ada. So itu yang saya kata tadi, cikgu ini perlu menjadi pereka pembelajaran bermakna tu. Pereka pembelajaran bermakna tu supaya mereka menggunakan teknologi itu dengan tepat tepat di masa yang tepat, supaya dia mendapat impact yang efektif. So kemahiran-kemahiran tu sangat penting lah kan. Dan sekarang bila kita sebut nak integrate teknologi Encik Mat, kita tak boleh lari daripada pedagogi, kita tak boleh lari daripada teknologi, dan kita tak boleh lari daripada seni itulah. Kalau TPAC tu konten dia kan. Ya, betul. Ketiga-tiganya pelajar perlu kuasai. Bagaimanakah nak menggunakan pedagogi digital, adakah sama dengan konvensional atau kita perlu berubah? Okay, bagaimana? Kita lihat tu. Dan komunikasi dan kolaborasi digital. Bagaimana agaknya komunikasi dan kolaborasi digital? Siswa guru perlu berinteraksi dengan platform digital. Kenal. Tak kenal, maka tak cinta. So kita kena kenal platform digital ni. Okay, kalau dah ada platform digital tu, kita berkongsi idea pula dengan platform digital. Sekarang ni kalau macam kita nak cek idea, paling senang pakai ChatGPT kan. Okay, kita tanya, okay, hari ni saya nak menghasilkan karya batik, tapi saya nak karya batik di masa depan. Okay, ChatGPT pun senarai kepada kita. Okay, apa elemen-elemen karya batik di masa depan? Boleh lagi. Tak boleh nak fikir ni. Kan? Pengalaman kita pada batik ni kurang. Okay, boleh tak bantu saya visualize kan apakah itu batik di masa depan? Keluar satu gambar batik di masa depan. Nampak tak? Apabila pemikiran mata kita, diri kita disatukan dengan baik, so pemikiran kita berjalan seiring, kita akan dapat apa yang kita nak. Maknanya kita berbalik kepada tadi, komunikasi terhadap alat ataupun medium yang kita gunakan dalam teknologi tersebut. Begitulah. Okey. Baiklah, terima kasih Dr. Nur Zuraina. Satu penjelasan yang sangat mantap dan padat. Baiklah, sebagai penutup, pada pandangan saudara Muhammad Nur, apakah implikasi dan cadangan saudara terhadap penambahbaikan kurikulum seni visual di IPG pada masa hadapan?
Dipersilakan. Okey. Bagi cadangan saya lah untuk kajian ini, bagi implikasi utama kajian ini menunjukkan bahawa kurikulum seni visual di IPG perlu diperkukuh dengan penerapan teknologi secara berintegrasi secara holistik lah, yang melibatkan kandungan pedagogi dan pentaksiran. Manakala kurikulum tidak lagi boleh bergantung kepada pendekatan tradisional lah, ataupun kita panggil konvensional semata-mata. Sebaliknya perlu memberi penekanan kepada penggunaan teknologi digital seperti perisian grafik, media interaktif dan platform dalam talian sebagai sebahagian daripada pengalaman pembelajaran. Hal ini penting juga Pak Salwa, bagi memastikan siswa guru di IPG ni bukan saja kreatif dalam penghasilan karya, tapi juga memiliki literasi digital yang tinggi serta bersedia menghadapi cabaran pada abad ke-21. Dari segi cadangan saya, dalam cadangan penambahkan saya, yang pertama, IPG perlu menyediakan latihan profesional berterusan kepada pensyarah dan siswa guru bagi meningkatkan kemahiran dalam mengintegrasikan teknologi secara pedagogi. Kedua, kurikulum perlu direka bentuk semula dengan memasukkan elemen-elemen seperti pembelajaran berdasarkan projek, itu kita panggil PBL lah, e-portfolio dan kolaborasi digital sebagai komponen utama dalam PDP di IPG utamanya lah. Ketiga, penyediaan infrastruktur lah, macam kemudahan ataupun prasarana yang di IPG sediakan lah, iaitu dalam terutama dalam akses teknologi yang mencukupi lah, perlu diperkukuhkan lagi bagi menyokong pelaksanaan yang berkesan. Selain itu juga Cik Salwa, penilaian juga perlu ditransformasikan kepada bentuk yang lebih autentik dan berasaskan prestasi bagi menilai kreativiti dan keupayaan digital siswa guru secara menyeluruh. Secara keseluruhannya Puan Salwa, penembakan ini dapat melahirkan siswa guru yang lebih inovatif, kompeten dan relevan dengan keperluan pada masa hadapan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sedar atau tidak kita telah pun bersiaran selama hampir 1 jam. Jadi ingin saya tutup sesi ini dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada pembentang kita Encik Muhammad Noor bin Fazil dan Dr. Nur Zuraina binti Muhammad Noor atas kesudian meluangkan masa untuk bersama kita pada hari ini. Sama-sama. Selaku moderator pada sesi ini, saya mewakili pihak penganjur ingin berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan warga maya sekalian atas kesudian menonton siri webinar kita pada kali ini. Sokongan dan pelibatan anda semualah yang menjayakan webinar ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Hello, konbanwa minasan. My name is Aimiliana and I am the academic lecturer from English Language Department, Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Do you ever wake up and wonder, what's the point? Why am I rushing to work? And why am I tired before the day even starts? In Malaysia, in Kuala Lumpur especially, we are obsessed with the hustle culture and retirement. But on a small island in Japan called Okinawa, they don't even have the word for retirement. Instead, they have Ikigai. Today, we are breaking down the international bestseller Ikigai, the Japanese secret to a long and happy life. We are going to look at the 4 circles of purpose and the 10 rules that might actually help you live to be 100 years old. So, what is it? Iki means life, and gai means value or worth. Essentially, it's your reason for getting out of bed in the morning. The book uses a famous framework to help you find yours. Imagine 4 overlapping circles. Number 1, what you love. Number 2, what you are good at. Number 3, what the world needs. And the last one, number 4, what you can be paid for. If you find the sweet spot in the middle, that's your Ikigai. The authors traveled to Ogimi,
the Village of Longevity to interview super centenarians, people who are over 100 years old. Their secret wasn't some complex biohack or expensive supplements. It was their lifestyle, the lifestyle of flow, movement, and also community. So here are the three big pillars I took away from this book. The first one, the 80% rule or hara hachibu. The people in Okinawa stop eating when they are 80% full. It's a simple trick to avoid overtaxing your body with digestion. Number 2, active longevity. No one in the village was doing HIIT workouts or running marathons. They were gardening, walking, and doing light stretching like yoga and Tai Chi. The lesson, just keep moving. Number 3, the power of Moai. This is a social support group. The author emphasized that loneliness is more dangerous to your health than smoking. Having a tribe or a circle of friends is a literal lifesaver. Now, let's be real. This book is a quick read, very vibing and also inspiring. However, if you're looking for a deep scientific dive into cellular biology, this isn't it. It's more of a philosophical gentle nudge. Some might find it a bit surface level, but I think its simplicity is actually its strength. It's a reminder to slow down in a world that refuses to. So this book ends with 10 rules. My favorite, don't retire. Keep doing what you love as long as your body allows. The verdict, if you are feeling burnt out or lost, read this. It's a warm hug of a book that helps you reprioritize. My final score is 4.5 out of 5 stars. So, what's your ikigai? Is it your career? Your hobby? Your family? We love to hear what keeps you moving. So that's all. Thank you. Bye. Assalamualaikum.